masak gulai ikan talang, gulai lemak ikan talang dengan pisang emas muda. Ini nak masak dia. Kena buang dulu kulit dia ni, bukan buang semua, macam buang atas je. Bagi ni, bagi nak tak pahit, tak pahit kulit dia ni. Mana kau buat pula? Tak untuk ni. Okey, buat lagi satu. Siap ambil yang okey, buat lagi satu dah. Ikan talang dah rendam dah sejam lebih. Kena rendam sejam lebih lah ni. Untuk buang masin-masin. Jangan terlampau masin. Dalam kasut lah. Ambil dalam beg dia, dalam beg dia. Ada kasut crop dia. Dah. Lepas tu kita potong apa? Apa ni? Serong. Nah, serong. Serong. Lepas tu kita ni nak buat tumis. Kita buat tumis darat ikan talang masak lemak dengan pisang emas muda. Tumis darat. Bukan lagi. Lepas bawang merah, bawang putih. Nah, lepas dengan halia sikit. Halia, kita nak kupas halia. Finish. Yes tak? Oh, it is. Ni mayang. Mayang tu kan? Dia lebih panjang ni lah. Yes. Dah. Jom kita buat gulai. Ni kita tengok masakannya. Bahan dia tak tumis. Sebab dia kita buat tumis darat. Isi dia sebut kari sikit. Tak isi minyak. Kan tumis darat. Nanti sebut kari agak-agak dia. Agak-agak je. Sebut kari. Sebut kunyit. Sikit. Dengan kita buat gulai goreng. Boleh sekarang lagi. Asam keping. Basuh. Masukkan. Tu masuk air. Bismillah. Sekejap. Oh, macam ni tumis darat. Tumis darat lebur je dulu. Nanti baru isi abang tumis. Gula, santan kotak dia. Allah Allah. Gula nyok tu tak boleh. Nyok. Ha. Nyok tu tak apa. Yelah, air kelapa tu. Gulai kelapa. Tak, yang gula mesin tu. Apa tu? Ya. Kacau. Dia mendidih.
Tak payahlah mendidih ke dia. Mendidih macam panas sikit. Kita masukkan pisang. Berapa minit agak-agaknya? 3 minit. Oh, 3 minit. Dah basuh tau. Lepas Bahan lepas ni. Sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Lepas tu masukkan. Bah. Minum. Sekejap lagi. Sekejap je lagi. Chef kita kata sekejap je lagi. So, siap dia. Masak. Dah sabar. Bukan nak cepat siap je. Kena kacau juga sebab dah masuk santan nanti dia pecah. So, kena kacau-kacau. Okay, so. Masak sampai pisang ni empuk. Nak tahu empuk je lah. Dia dah lembut ni. Macam mana nak tahu dia lembut? Guna garpu. So, biar dia empuk. Dia biar dia empuk. So, kita tunggu kejap, okey? So, dah mendidih. Kita kena tengok pisang dia dah lembut ke belum. 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 So, kita kena Tunggu. kecil api sikit. Sebabkan pisang ni belum empuk, kita kena tunggu kejap. Empuk belum? Dia dah empuk. Okey, tengok yang lain pula. Empuk. Okey. Lepas tu, Kita masukkan bahan yang kita potong tadi. ikan kering. Oh, Okey, masuk ikan kering. air sekali je tak? Eh! Susah. Jangan. Ada pelaka tambahan. Tada! Tada, tada, tada! Dia kacau. Kacau. Jangan letak garam dulu. Nanti rasa dulu. Kalau dah masin tak payah letak. Kalau kurang masin baru tambah. Sebab kita guna ikan masin talang. Talang. Dengar tadi? So, kita tunggu jap. Okey. Dia tawar sikit. Kita rasa dah tadi. Dah rasa dah seperti isi. Sebut rasa sikit. Dengan garam sikit. Ikan dia dah nak masak dah. So kita nak buat tumis dia. Letak minyak dalam ni. Habis. Oh. Sini. Lagi. Okey. Buka api. Kita nak tumis garai. Bagi minyak panas. Bagi minyak panas dulu. Bagi minyak panas betul-betul.
Lagi sikit lah sekarang. Sekarang tambah. Masuk pula. Okay, sekarang kita nak tumis darat. Minyak pun dah panas. Tadi apa? Bawang merah, bawang putih, halia, lupa. Daun kari. Satu lagi daun kari. Ini tak boleh masuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah tumis darat. Sakit. Wang, oh ni halah kat suku anak di depan. Gatal. Di depan. Ha? Nak kita kat sini. Masak. Sampai dia garing. Sampai garing. Sini sekali. Sedap. Ni sampai garing. Jangan angkat. Dia tumis asin. Dia tumis garam. Ini kita boleh tutup dah. Kita nak angkat tutup. Pegang tutup dia. Amal buang dalam tu. Kalau tutup periuk tu. Sebab tak nak bagi dia macam bau dia. Okey, dah garing dia macam mana? Dia nak macam ni. Tutup api. Kita angkat buang dalam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, stop. Siap. Dia nak macam ni. Siap. Ni. Tengah tutup bagi tak hilang bau. Itu je. Bye. Siapa yang tak main sekarang eh? Penonton pun. Oh, kau. Dia jadi ni apa tu? Jaring. Tahu takut. Wah, dah hebat lah. Kenapa makin ke sini?